Guys, ini adalah kamera yang boleh rakam semua arah serentak. Depan, belakang, kiri, kanan, semua boleh. Nama dia adalah Akaso 360. Ada dua sensor 48 megapiksel yang dapat rakam sehingga resolusi 5.7K. Hasil dia memang padu, tajam, warna pun cantik. Kamera ni dia ada super smooth stabilization dan juga horizon lock. Korang geraklah macam mana sekalipun, rakaman still steady. Bukan takat tu je, AI tracking pun ada. Kamera ni akan follow korang secara automatic. So shoot seorang pun no problem. Yang best lagi, korang boleh shoot first, frame later. Maksudnya korang tekan je rakam, tak payah fikir pasal framing, angle. Masa nak edit nanti, barulah korang pilih angle mana yang korang nak. So bagi aku dengan kamera ni, tak payah lagi korang nak plan shoot awal-awal. Semuanya korang boleh ubah lepas korang record. And untuk apps ni pun memang senang gila nak guna. Support phone, tablet ataupun PC. Dekat dalam apps ni korang boleh ubah framing, aspect ratio, siap ada smart clip untuk korang edit lebih cepat. Dan smart clip ni pun memang akan dapat bantu korang buat video cinematic terus dari 360 punya footage. Tak perlu skill editing pun, just pure creativity. Dari segi dia punya audio quality pula, korang jangan risau. Kamera ni dia ada dua built-in mic dengan windproof design. Bunyi lagi jelas, natural, tak kira rakam dekat mana sekalipun. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Video yang korang tengok ni adalah daripada Akaso. Phone aku bateri habis. Dan kamera ni juga dia ada weatherproof. Tapi korang kena ingat, ini weatherproof tau, bukan waterproof. So korang jangan terjun kolam pula. Ketahanan bateri, korang boleh rakam sehingga 120 minit dengan resolusi 5.7K. Nak charge dia pun mudah, just pakai je Type-C. Even dekat sarung dia ni pun ada lubang, so memang mudah kalau korang nak charge. And kalau korang beli creative combo guys, korang juga akan dapat casing yang macam ni, extra 2 bateri lagi. So total korang dapat 3 bateri, sangat sesuai untuk korang yang suka long adventure ataupun travel. Dan dekat dalam creative combo, korang juga akan dapat invisible selfie stick. Ini yang paling cool bagi aku, sebabnya bila korang record, selfie stick ni akan terus hilang. Dan bila korang letak dekat bahu macam ni, seolah-olah macam ada drone follow korang. Serius, cool gila. Overall untuk Akaso 360 ni bagi aku memang sangat-sangat berbaloi untuk korang dapatkan. Harga dia pun murah, size dia compact, tapi hasil dia boleh tahan mantap.